Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGO Cotton. Kita kembali dalam episod seterusnya podcast CGO. Kali ni kita membawa tetamu khas yang tiba-tiba kita nampak lama. Tapi akhirnya kita nak berjaya tangkap. Tak lain tak bukan Pak Abu. Selamat datang Pak Abu. Terima kasih kerana menjemput saya. Yes. Terima Sebab kasih juga kepada Pak Abu kerana sudi masuk ke podcast kita yang serba sederhana ni. saya suka benda yang sederhana. Saya tak suka benda yang over. So kalau kita buat dekat Astro tak jadi ni. Tak jadi. Terima kasih. Om. Terima kasih. Okay, so kisah dia, Pak Abu ni merupakan salah satu kita punya customer yang rajin konten tau. So kita pun tracking lah. Siapa Pak Abu kan? Kita pun risau. Boleh ke? Kita stalking lah. Kan? Kita tengok kan, Pak Abu siapa ni apa semua kan. Dan bila kita start communicate rupanya Masya Alam sendiri. Dan bila kena communicate, rupanya dia ada dia punya program review dia sendiri. So kita memang berminat lah. And then dia rupanya memang customer kita dah lama. Betul ke? Customer kita dah lama ke ataupun baru sekejap? And then boleh tak Pak Abu perkenalkan diri lah kepada para penonton kita yang tak seberapa ni. Tapi adalah penonton-penonton ramai ni. InsyaAllah. Okay, sejarah dia. Okay. Saya ni macam mana saya ni kalau ada kedai jual songkok, saya akan term dia Usha. Saya cakap, alah, songkok apa korang jual ni? Mesti songkok biasa ni. Songkok biasa ni songkok yang kalau pakai lama berpeluh. Kan? Lepas tu kalau tak ada yang unik lah. Saya ni memang suka mencari benda yang unik. Contoh kalau kasut yang unik. Dia ada USP dia. Kau kena ada USP. Sebab tu kalau saya ni sejarah saya pakai songkok, saya flashback sikit lah. Flashback boleh. Ini sebab kenapa saya pakai songkok dan kenapa saya suka pakai songkok. Kita nak beritahu semua penonton ni yang menonton ni dah hampir ratus-ratus ribu ni. InsyaAllah. Arwah abah saya. Arwah abah saya ni dia orang politik. Saya dah tahu dah parti mana ni kalau pakai songkok ni. Zaman Pak Abu dulu. Zaman yalah, Pak Abu lahir tahun zaman Pak Abu dulu memang Barisan Nasional. Barisan Nasional memang itulah dia punya pangkahannya. Dan seragamnya pun macam itulah. Ya. Kawasan Pak Abu tak pernah menang lah. Tapi jati diri tu memang bila kita tengok abah kita tu dalam politik, kita nampak dia macam bila pergi meeting pakai songkok, baju Melayu. Betul. Kita nampak macam handsome lah. Kalau lelaki-lelaki kena pakai macam ni baru nampak steady. Kelas lah, steady kan. Betul. Walaupun dalam poket kosong, poketnya berhabuk, tapi gaya kena ada. Betul. Sebab kita kena yakin rezeki tu Allah bagi. Yes. Tak semestinya poket penuh kita senang. Tak semestinya account bank ramai duit kita happy. Tak semestinya. Betul. Berbalik kepada songkok tadi tu. Bila saya suka abah pakai songkok, saya pakai songkok. Kan, bila saya pakai songkok masa kecil tu macam handsome. Jadi sampailah bujang, sampai study, sampai dah berkahwin, saya memang akan pakai songkok. Cuk. Bersongkok tu walaupun tak berbaju Melayu tetap bersongkok ataupun suka pakai baju Melayu komplit? Jangan. Kalau pakai songkok, ni dah kira salah lah. Betul. Ni dah kira salah lah. Tapi sebab zaman sekarang, kita urban lah. Kita kena fusion lah. Betul. Fusion. Betul. Kita boleh ada lah. campur aduk sikit lah. Setuju. Mix and match. Yes. Kalau Pak Abu rasa songkok kena dengan t-shirt ni, jeans macam ni, kasut yang sebegitu rupa, teruskan. Macam Joe Flizzo kata, kalau kau pakai baju Melayu, jangan pakai sneakers. Tapi terpulang pada cita rasa sendiri. Dan kalau kau rasa boleh carry, jalan. Tapi kalau saya pergi majlis kahwin, pakai baju Melayu, biar tak pakai stocking, jangan tak pakai songkok. First time saya dengar tu. Yes. Tapi kalau katakan berkurta lah, macam saya hari ni kita berkurta. Ni kurta. Ni kurta. Tapi itu satu juga saya nak sentuh lagi lah. Apa pasal polemik pasal kurta ni lah. Kalau berkurta pakai songkok macam saya sekarang, seluar hitam, sneakers, okey tak? Pak Abu kata. Pak Abu pun untuk zaman sekarang, yang penting jati diri kita. Kalau kau pakai satu suit, songkok, baju Melayu, pakai apa? Samping, pakai sandal dia. Kalau baju Melayu pakai apa? Pakai capal. Tapi kalau kau tak ada jati diri,
dia tak nampak bro. Tapi kalau kau ada jati diri, kau pakai apa pun, kau boleh carry, orang nampak selesa. Yes. Itu yang penting. Betul. Songkok ni kalau kau pergi Indonesia, kau pergi Jakarta, kau pergi Medan, orang bukan Islam pun pakai songkok. Betul. Sebab itu budaya dia orang. Betul. Jadi songkok ni bukan makna Islam kena pakai songkok. Kita budaya Melayu. Betul. Saya memang Melayu, saya Jawa. Arwah abah semua Jawa. Jadi kita pakai songkok. Betul. Itu dia perkongsian. Hidup songkok. CGO. Cotton. Make songkok great again. Yes. Why not? Yes. Betul. Itu sebab songkok ni dia memang ada satu, orang kata kadang-kadang kita rasa tak complete tau. Bila kita sebagai seorang lelaki, kita ada rambut, biasa diorang buat rambut lah macam-macam semua kan. Tapi kadang-kadang makin tua ni kan, saya rasa makin macam tak complete. Jadi nak kena menutupi kepala. Ada time kita nak pakai kopiah, which is tak salah pun. Betul tak? Dia lagi fleksibel dan ada masa nak simpan lah, senang simpan lah dan senang nak dipakai apa semua. Tapi dalam masa sama kita ada kita punya aksesori pakaian Melayu yang kita boleh ketengahkan di samping macam tanjak dan sebagainya. Kita pun ada budaya bersongkok. Dan pasal tu kita keluarkan songkok yang you all tengok kat sini, ada jaring supaya dia tak panas. Sebab Malaysia ni panas. Especially sejak akhir-akhir ni sebab El Nino lah apa, kurang hujan. Dia orang kata panas. Jadi kita nak bersongkok. Contohnya daripada kereta sampai ke Dewan Majlis Kenduri Kahwin, dah berjuai lah dia punya orang kata peluh tu. Itu belum kira masa menikah. Masa menikah bro, kau dah ada foundation yang laki-laki ni pakai songkok, tengah menunggu dengan nervous lagi, dengan anxiety korang lagi. Berpeluh bai sampai sideburn ni. Sideburn betul. Berpeluh. Titik macam air terjun lah. Walaupun songkok tu ada yang ada lubang kan. Betul. Ada lubang 2, ada 4. Dulu kita rasa mencukupi. Tak jalan. Dia tak cukup. Udahnya kerap naik turun. Sebab itulah Pak Abu pakai songkok ni. Yes, terima kasih Pak Abu. Ventimax. Ventimax yang full, yang lama yang atas bawah lubang saja, itu Ventimesh. Itu saya ada. Itu ada juga dah. 3 hilang. Yang itu beli di Jakarta. Okey. Dua-dua hilang. Songkok ni memang macam topi. Sebab saya juga pakai topi kalau tak pakai songkok. Betul. Memang sentiasa akan hilang. Dan untuk pengetahuan penonton, Pak Abu datang pakai topi tapi dia sendiri nak bersongkok. Kita tak paksa. Kita tak suruh dia pakai baju Melayu ke apa ke kan. Kita nak nampakkan local hero, saya panggil lah. Local hero daripada Shah Alam yang bersama-sama dengan CGO Cotton yang suka tentang USP dan dia selesa pakai. Dan kita nak bawa local hero ni dalam dalam kita orang punya program. Okey. Dan buat sekaliannya kita dalam first time dekat dalam podcast kat Malaysia ni kita nak tunjukkan juga kurta yang baru. Okay, so sementara dia ambil kurta tu, dia bagi kat saya, Pak Abu boleh terangkan tak background Pak Abu? Kita tak sentuh tadi benda tu. Background saya ni bosan sikit lah. Okay, tak apa, orang nak tahu. Sebab saya ni orang yang membosankan lah. Saya tak ada hobi, saya tak tengok bola, saya layan World Cup pun masa final je. Lepas tu saya tidak ada apa orang kata keterampilan yang bila orang tengok macam kan. Tapi saya orang yang boring. Okey. Biasa-biasa. Dia biasa-biasa. Tetapi kalau kena frekuensi tu, macam saya fikir hari ni saya dengan Om ni macam kita satu Sing lah. Kita align lah. Kita mungkin ada satu bab yang atau chapter yang kena lah. Betul. Saling memahami. Saya pun rasa macam tu. Kan. So bagus. So Om ni dia terjah saya dekat ni lah social media tu. Dia kata, Pak Abu, jom kita buat podcast. Come on lah, pucuk dicerita ulang pegaga mendatang. Sebab saya mungkin sebab orang dalam industri ni, jadi kita faham lah podcast tu yang bagaimana. Jadi kita suka bersembang. Betul. Pak Abu ni suka bersembang, suka kata orang Perak suka melabun. Suka melabun. Jadi podcast pada Pak Abu adalah platform yang sesuai untuk saya memperkenalkan dan meracun commerce semua untuk mendapatkan songkok. Apa nama songkok ni? Songkok Ventimesh. Songkok Ventimesh. Ventimesh yang lama, yang baru, dua-dua pun masih ada lagi Ventimax. Yang baru Ventimax. Sebab apa? Sebab Pak Abu dah pakai songkok ni dah lama daripada dalam kereta pakai tadi. Masih tidak berpeluh. Backgroundnya Pak Abu ni asal Perak.
Perak. So wilayahnya Batu Gajah. Okey. Orang Batu Gajah? Orang Batu Gajah. Kalau tak tahu dekat mana, cuba Google Kelly's Castle. Siapa tak tahu? Ya, dari Kelly's Castle tu nak ke rumah Pak Abu lebih kurang 1.5 rokok. Oi, dekat lah tu. Dekat sangat tu. Dekat je. Sekolah di Perak. Okey. Sekolah menengah Ustaz Yusof. Sekolah rendah Ustaz Yusof. Tadika dekat church. Oh, yo. Sebab zaman Pak Abu, dia tak ada tadika kemas. Belum ada lagi. Tak ada. So zaman tu ada tadika tapi dia dalam church. Dia bukan dalam church. Dia dalam compound church tu. Dalam compound tu. Tapi tak kerti juga cakap orang putih. Lepas tu, datang ke KL. Tiba di KL masa riot tu. Masa apa? 69. Bukan ni bukan riot apa? Demo. Anwar Ibrahimnya tu apa? Demo lah, reformasi. Masa reformasi Pak Abu datang KL. Okey, first time tengok KL. Lebih kurang lah. Okey, KL ni dah selalu datang. Okey. Study. Sambung belajar lepas STPM. 97 habis STPM. Datang KL. Masa tu reformasi naik bas intra-kota. Comel dia pecah. Orang baling batu. Ya. Tu culture shock lah juga masa tu. Culture shock. Masa tu pergi KLCC. Pakai jeans, t-shirt, slipper tak sing. Slipper tak sing tu deh. Slipper tak sing sebab kita tak tahu KLCC tu macam roper di dalam kan. Luar kita tahu. Jadi kita bukan orang senang. Okey. Kita orang susah yang hatinya senang. Okey. Jadi bila dah sampai KL tu, kita belajar dekat Akademi TV3. Kebetulan melanjutkan pelajaran, pergi masuk Akademi TV3. Masa tu kat mana dia punya? Masa tu di Wangsa Maju. Okey. Sebelum tu ada belajar tapi tak habis dekat Unicell. Dulu nama dia Impens. Impens. Masa tu memang tak habis belajar tu sebab hati memberontak nak belajar benda lain ke atau macam mana? Sebab kita ni bukan jiwa bisnes. Okey. Tapi belajar bisnes. Mana maunya. Lepas tu kita ada jiwa macam mungkin sebab saya dulu nak jadi pembaca berita. Sebenarnya? Sebab saya fikir wajib baca berita ni tak payah kira-kira, tak payah tengok nombor, tak payah sains, biologi, semua tak payah kan. Okey. Rupa-rupanya susah sebenarnya susah? Susah. Pertama sekali, zaman tu kalau nak jadi pembaca berita, laki-laki kena handsome Okey. Kena handsome. Dia kena tapi handsome. Awak nak cuba At juga? least macam Firdaus tu. Lah macam cameraman kita. Okey. Macam muka Pak Abu ni tak lepas. Blushing tu? Tak lepas. Lepas tu sebenarnya baca berita ni susah. Dia kena banyak baca. Dia kena tahu semua apa yang berlaku dalam alam ni. Luar negara, dalam negara. Faham. Kan? Jadi kita tak lepas. Okey. Belajar, habis Akademi TV3 tu, kerja production. Okey. Tetapi jadi editor. Zaman dulu, tahun 99, tak ada student yang nak jadi editor. Apa sebab Apa salah? Sebab tak famous, tak glamour. Dia duduk dalam bilik, dia kerja seorang-seorang, duduk dengan director ke, assistant director ke, duduk dalam bilik, tak glamour. Zaman tu semua nak jadi cameraman. Sebab keluar. Famous. Siapa jadi cameraman, dia rambut panjang. Okey. Awet macam ni Pelakon-pelakon ekstra tu macam ni sebenarnya. Sepatutnya Alma Fatimah kahwin dengan Badar. Betul lah. Minum dulu. Minum dulu. Panjang kau. Ada sikit lagi. Ada lagi dua rakaat lagi. 2 rakaat ni. Sambung kat mana tu? Jadi editor drama. Okey. TV. Okey. Dengan Kabir Batia. Kalau kau Google Kabir Batia, Pak Abu first kerja edit cerita dia. Okey. Program tu nama dia Bila Larut Malam. Host dia Aflin Syauqi. Okey. Dia sitcom ke atau macam mana? Dia talk show. Dia talk show yang ada band semua tu. Dia macam reference dia macam orang putih. Dia macam David Letterman lah macam tu. Betul. Dan program tu untuk Astro. Dan menang award juga tu. Okey. Masa tu bila saya tengok macam Aflin Syauqi ni, dia jadi host. Dia memang host yang super babe. Lepas tu band dia yang ada Acis, ada siapa? Laki Sheila Majid tu. Siapa? Bukan Rosli apa? Apa nama yang dia? Sekarang ni apa tau? Nanti kita check lah. Pak Abu ni pun bila minum mayo dah. Jadi editor masukkan lah. Tolong. Okey. Bila saya tengok rancangan tu, saya kata aku boleh jadi host lah. Okey. Boleh jadi host. So sambung balik cerita-cerita lama. Sambung balik. Jadi pelan-pelan, tapi sebab kita jadi editor. Okey. Kita terperuk dalam bilik tu. Orang tak nampak. Okey. Kan? Jadi saya struggle lah. Okey. Struggle nak naik tu. Mungkin saya tak jumpa circle saya kan. Sebab orang lain
Mana yang bawah-bawah saya dah jadi host, dah berlakon, baca berita, dah jadi famous. Sebab saya ni saya introvert. Tapi saya nak jadi famous, saya nak jadi popular. Dia macam kontra ke? Dia memang kopi tu. Sebab saya pernah interview M. Nasir, Datuk M. Nasir. Dia kata, Pak Abu, kalau siapa yang introvert, memang dia nak jadi famous. M. Nasir pun introvert. Dia kata ramai pelakon-pelakon dan artis sebenarnya introvert. Bila dia berkewaja tu kan dia nak famous, dia nak fame, tapi dia bukan attention seeker. Sebab tu bila artis ni, bila habis kewaja, dia diam je kan. Dia tak ada sembang-sembang, dia tak ada sana, sini, tak ada. Dia balik rumah. Macam podcast ni kan. Saya memang nampaklah bersembang. Betul. Cakap tak berhenti, cakap melabun kan. Habis ni masuk kereta, sampailah balik rumah, diam je. Tapi bila kita, saya sangka selama ni introvert tak boleh kerja public macam ni lah. Boleh. Sebenarnya boleh. Dan ramai artis sebenarnya introvert. Ya. Mungkin spesies introvert kami ni jenis macam kalau nak buat kerja, kalau kamu perlukan saya sebegini, saya jadi sebegini. Dia macam tu. Faham. Kita boleh switch on. Boleh. Switch off. Kita macam ada split personality. Faham. Bila kita berkerja, kita macam ni lah. Depan kamera kita macam ni. Belakang kamera kita seorang adik, seorang abang, seorang bapa, seorang suami. Janganlah sampai balik pun kita jadi orang opini. Orang benci pun. Orang benci. Bila jadi editor tu, masuk production house, kerja dengan Astro, saya buat AF. AF masa zaman Mawi. Itu tak nak cerita lah, nanti panjang. Nanti jadi podcast ni jadi, nanti mungkin kesempatan lain, InsyaAllah kita boleh sambung. Betul. Masa buat Mawi tu, itu betul-betul membuka mata saya. Yang Astro ni dan tim yang saya bekerja tu dan staff-staff kat situ, memang handal belaka. Di situlah juga saya jumpa isteri saya. Mulanya niat nak pergi Astro tu bila dapat kerja, sebab member ramai kat situ. Junior pun ada kerja kat situ, super senior pun ada kerja kat situ. Dia kata, moh lah datang Astro, kerja di Astro. Jadi saya hantar 6 resume. 6 resume berlainan ke macam mana tu? Semua jawatan yang berlainan. Termasuklah editor. Editor, PA, producer, semua saya hantar. Saya hantar kepada kawan saya ni, nama dia Lee Fazli. Dia dulu director kat Astro tu. Terima kasih Fazli. Kalau kamu tak ada hantar resume tu, tak kerja lah aku. Lee Jawa nama dia, Lee Jawa. Dia kata, tak apa, aku hantar satu ni je. Aku hantar AP, assistant producer dekat Malay Channel. Dapat, Alhamdulillah. Kerja kat Astro, masuk keluar sebab ada kontrak kan. Lepas tu masuk production house balik. Sana freelance kejap. Dalam setahun lebih kat 2 tahun macam tak tahu nak buat apa, tak ada kerja. Lepas tu Suria panggil. Guna kabel lah. Saya ni kerja banyak guna kabel. So kawan saya tu nama dia Ayu Syuhara. Junior saya dekat Akademi TV3. Dia kawan saya, nak tak kerja Suria FM? Dia radio. Saya tanya dia, ada ke radio nama Suria FM? Ada. Awak tak tahu? Pak Abu tak tahu dan Pak Abu tak dengar radio. Kecuali era lah. Kita memang dengar era kan. Jadi saya kata, boleh lah. Aku pun tak ada kerja ni. Dia kata dia nak orang yang boleh pegang kamera dan edit. Sesuai lah. Tapi kita ni biasa-biasa je lah. Dia kata memang nak cari yang biasa-biasa. Kerja dengan Suria FM. Sampailah sekarang. Dan Pak Abu punya channel yang review tu, apa nama channel dia tu? Saya tak ada channel yang spesifik. Saya cuma main Instagram dan TikTok. Ada 2. Ada 2 tu je. Saya aktif kat situ je. So boleh tengok dekat bawah skrin ni. Ini adalah IG channel, IG TikTok dengan Instagram dengan TikTok. Razaba. IG saya Razaba. RAZABA. TikTok saya Razaba 78. Cuma cerita pasal makan je. Semua pasal makan. Betul, adalah selit-selit sikit-sikit konten yang review hotel apa pun lah. Ada juga buat. Review hotel, review. Tapi 90% makanan. Kenapa makanan? Konten aware-nya bukan makanan. Asalnya? Konten aware-nya saya buat konten lawak. Dekat dengan office lama Suria FM tu, dia ada Ion Big. Jadi saya pergi sana sebab kita ni kan editor drama. Jadi kita ada banyak babak drama dalam kepala ni. Saya pergi Aeon Big. Saya terkejut dekat Aeon Big tu ada banyak produk nama orang. Kicap Pak Izzah,
Bereh Rempah Ratus Cik Siti, Khadijah, Ibrahim. Nama-nama tu kan. Jadi saya kumpulkan semua produk tu. Ini sebelum ada CapCut ni. Saya kumpul semua produk tu, botol kicap, rempah, bereh apa semua, katalah saya dapat dalam 10 ke 5 ke, katalah 10. Letak kat satu shelf tu. Kadang-kadang security tengok, kata apa hai dia ni, dia nak beli ke dia nak mencuri. Tapi saya dia pelik kan. Dia pelik. Jadi saya tebalkan muka, susun, saya rekod guna ni handphone-nya. Pakai phone dia Huawei P30. Saya dah pakai dah dekat 8 tahun 9 tahun dah. Betul. So yang ini tak ada CapCut. Jadi dia boleh rekod, dia boleh pause. Dekat pause. Jadi sebab kita ni otai kan. Otai shoot drama, otai edit drama. Tengok nama-nama semua tu, ada Ibrahim, Khadijah, ada Siti, ada apa benda nama-nama. Masuk dalam kepala. Buat satu babak seminit. Saya rekod lah. Contoh kan, Ibrahim, kamu nak pergi mana? Siti, aku ada ni nak pergi hospital. Pergi dengan siapa? Pergi dengan Faiza. Benda-benda kau itu. Style kan? Tapi jenuh. Nak scripting dia tu, nak susun dia tu. Time consuming. Heartbreaking. Stressing. Jadi saya kata, tak boleh apa ni. Saya jumpa Asfar Badrul punya konten. Asfar Badrul siapa? Dia power dekat Facebook. Nanti tengok Asfar Badrul. Sekarang dah ada dekat IG dengan TikTok. Abang Asfar Badrul salute sebab dia orang Perak. Saya tengok konten makan dia tolong orang. Dia pergi stall. Dia habiskan makanan. Something like that. Dia kata, nah, ambil 600, ambil 800. Bungkus semua bagi orang free. Makcik atau pakcik balik je. Okay. Saya inspired by Asfar Badrul. Dia kata, aku kena buat konten makan ni. Tapi saya sukakan shot dengan angle yang cantik. Sebab kita kan buat drama, kita suka benda yang cinematic, yang estetik kan. Jadi saya kata, Asfar Badrul mungkin tak ada yang itu. Dia tak ada shot angle yang cinematic apa semua. Abstract tak ada. Saya buat. Macam saya kata, can go. Can go. Saya pergi section 13. Sambung boleh. Kedai tu nama Malaya Kopi. Dah tak ada dah tutup. Sebab benda ni dah, saya rasa tahu berapa, masa sebelum PKP kot. Sebelum PKP. So Malaya Kopi tu, ataupun Kopi Malaya, saya jadikan dia sebagai guinea pig saya lah. Saya shoot semua, ni semua, saya post, dapat sambutan lah. Jadi saya kata, breakthrough lah dalam social media tu. Ya saya. Lepas tu saya fikir macam, buat geli-geli je, tak naklah buat macam serius kan, sebab lah benda ni bukan boleh buat apa pun. Sebulan lepas tu saya pergi Kopi Malaya tu, dia kata, bang, terima kasih, video abang punya pasal macam gini, orang masuk, orang datang makan minum. So saya inspired by. Saya kata, saya kata, jom lah bantu street food ni, vendor-vendor yang di pesisir jalan ni, kita bantu dia orang. Bantu, buatlah konten. Seronok seronok bila tengok perniagaan tu, video kita tu membantu dia. Seronok. Betul. Tapi tak ada duit, tak ada menjana pendapatan. Jadi kawan-kawan saya ni bila dah tengok saya dah dikenali ramai ada traction dah ada traction lah. Dia kata, dia panggil saya Man lah, sebab nama saya bukan Pak Wu, nama saya Man kan. Man, kamu buat ni ada duit tak? Tak ada. Buat suka-suka je. Jangan. Bila kamu ada hobi benda ni, kalau kamu ada skill benda ni, kalau kamu seronok buat benda ni ada apa orang kata menarik perhatian, jadikan ia sumber pendapatan. Betul. Dan dah start situ, kita charge lah. Kita charge apa tu. And then benda ni memang lagi mendapat sambutan. Sebab makanan dengan Melayu ni memang tak boleh dipisahkan lah. Tak boleh. Kita lagi-lagi miskin ke, kita tak ada duit ke, kita mesti kena makan. Pulang kepada makanan yang bagaimana lah. Faham. Tapi saya fokus kepada makanan yang special. Tak adalah fine dining, tak ada. Jadi bila saya start charge tu, dia tak adalah dapat bayar semua. Mungkin dalam 10 video tu, yang bayar mungkin separuh. Separuh. Tapi kita ni bukanlah nak betul-betul charge demo, sebab kita tahu demo berniaga macam mana. Susah. Nak dapatkan untung yang banyak tu susah. Jadi kita charge kepada mereka yang betul-betul boleh charge. Jadi kita punya rate tu fleksibel. Dia fleksibel. Yes.
Okey. Bosan Menarik. kan? Bosan. Tak dia tak ada. Dia menarik tau sebenarnya. Yeah. Kisah perjalanan setiap individu tu menarik. Sebab di luar sana saya yakin ada juga yang menyimpan hasrat macam Pak Abu. Ya. Dia nak review. Saya yakin. Memang ada. Dia nak review, bukan kadang-kadang dia nak mungkin nak review motor, dia nak review kereta, dia nak review tempat peranginan, tapi tak tahu cara macam mana nak review benda tu. Dan macam mana cara dia? Cara dia bila nak start, apa semua. Okey, macam mana? Contoh tu soalan tu macam mana? Macam mana nak start tu? Okey, ramai orang tanya macam mana kan? Guna je apa yang kamu ada. Jangan nak tunggu macam ni dah ada lampu, dah ada kamera Sony, dah ada tripod Manfrotto, ada lampu amaran. Jangan, kalau koma tunggu benda tu sampai mati tak start. Betul. Sebab Pak Abu apa yang ada, Pak Abu ada Huawei P30 tu, Pak Abu start. Mic tak ada, apa pun tak ada, yang ada cumalah ni. Jiwa lah. Betul. Jiwa dan semangat kita. Betul. Start je kamu. Kalau kamu ada phone tu, takkan dia tak ada phone. Betul. Orang sekarang mana ada tak ada phone? Kau beritahu aku. Betul, semua ada phone. Semua ada phone. Dan phone pula sekarang semua ada video. Semua ada. Dah boleh kalau record tak ada video. CapCut pun ada InShot. Betul. Yang mungkin yang ramai yang tak ada songkok. Songkok kena dapatkan di CGO Cotton. Yes. Start je. Kalau kamu ada, dia senang macam ni Om. Kalau kamu fikir benda tu kamu boleh buat, maknanya boleh. Saya start main social media ni umur 40. Sebelum ni tak peduli. Saya tak nampak benda tu macam nak buat duit tepi susah ni, mana boleh kan. Kan? Tapi saya tolak diri saya. Boleh Om, setakat sebulan tu dapatlah, adalah pendapatan tepi. Bolehlah buat duit tu macam belanja member makan, belanja family makan, betul. Family makan apa percuma buat review kan. Boleh lah, duit tu ada lah. Betul. Jangan tunggu Om. Betul. Sebab ramai orang yang sebaya Pak Abu, yang umur yang ni, ada minat, ada idea, tapi tak ada push. Betul. Tolong push diri kamu, buat je. Sebab saya nampak, dan saya pun turut mengalaminya lah. Sebagai content creator sebab dekat luar pun saya ada buat content creating, dekat dalam in-house dekat CGO Cotton pun saya buat content creating. Kalau katakan kita tak mula dengan barang apa yang kita ada, dia agak sukar. Sebab kita fikir fizikal dulu, barang-barang equipment dulu. Seksinya kat situ. Sebenarnya seksinya adalah kepada idea. Seksinya kepada storytelling. Betul tak? Itu yang sebenarnya yang seksi. Setuju. Dan benda tu akan come together along the way. Dia akan follow. Betul. Dia akan follow. Tapi kena paksa. Betul. Dia macam semayang. Semayang ni kau jangan tunggu ikhlas. Tak jalan bro. Betul. Itulah satu nasihat yang baik kat ni. Paksa diri kamu semayang, solat, buat benda baik. Lama-lama dia jadi habit. Bila dah jadi habit, bila kamu tinggal benda tu, kamu rasa serba salah. Betul. Macam kita buat konten, macam kita pakai songkok. Kalau saya nak pergi wedding, apa saya cari dulu? Songkok, betul. pastikan ada songkok. Baju tak kisah, kita boleh mix and match. Songkok, kalau tak ada songkok, saya tak pergi wedding tau. Faham. Sebab tu hari tu saya datang sini. Wedding tu malam. Songkok hilang. Tak tahu letak mana. Songkok hilang, tak tahu letak mana. Dah 3 songkok hilang dah. Lepas tu saya fikir, rumah dekat kan dengan sini, kat CGO Cotton, Plaza Masalam. Kita panggil ni Plaza Masalam Plaza Masalam. Datang beli dengan Zara. RM69. Yes. So, okay. Bercakap pasal songkok, kita sebenarnya ada barang baru, Pak Abu. Ada lagi. Kita nak perkenalkan dekat dalam podcast ni. Okay. Dahsyat. So, ni kasut ke? Kasut? Tak, bukan. Kita akan reveal terus. Mana ni? Ada barang baru. Mana kurtanya? Ini kena beli ni. Kita tunjuk je. Kita racun je. Ni racun dah ni. Dia racun. Ni kurta terbaru kita. Okay. Sambil-sambil tu nanti editor akan insert lah. Selain daripada songkok, Pak Abu ada beberapa koleksi kurta. Sebab selain daripada baju Melayu, Pak Abu pakai kurta, jubah pakai. Okay, jubah pakai. Tapi kurta so saya nak tunjuk kegemaran. Yang ni artisan series. Kurta 100% cotton yang kita baru perkenalkan. Apa maksud artisan tu? Artisan tu maksudnya dia special lah. Dan dia memang dibuat khas. Satu, kenapa dia khas? Ini cotton yang 100% cotton. Dekat luar sana, kebanyakan orang, dia mention pasal artisan series, tapi dia kata cotton, tapi sebenarnya tak ada langsung cotton dekat dalam dia punya kurta. Itu memang normal dalam industri. Apa istimewanya 100% cotton? Satu, dia akan lagi selesa.
Dah satu, dia macam kain pelekat kita. Kita makin basuh, dia akan lagi selesa. Dia lebih kurang macam tu lah. Kapas And then, lah kan? dia kapas lah. Memang cotton tu kapas lah. Sebab kalau kita cakap kapas, dalam bahasa Melayu ni, dia agak pelik. Ini kuta kapas. Orang akan, so kalau cotton takkan ni, nak panggil kapas on. Kapas on kan. Cotton on lah. So ni, dia lama kita tak keluarkan. So kita keluarkan balik. Ramai peminat dia. Dan ni antara kuta-kuta, sekejap lepas satu. Ni antara kuta-kuta yang ada lah. Macam Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Dia memang ni style. Ni macam buku matematik. Buku ledger. Buku ledger. Okay. So yang ini 100% 100% cotton. Kita okay. buat 3 quarter dan kita buat poket simpan tepi. Ini dua ada poket kiri kanan. Boleh lah simpan handphone ni boleh. Kalau pergi review boleh pakai ni. Boleh. Dan Sebelah kebetulan kita memang nak hadiahkan dekat Pak Abu. Janganlah. Salah satu. Ini saya cakap live ni. Kita memang nak hadiahkan. Kenapa satu? Bos bagi tutupkan satu. Okay. Bagi hanger sekali boleh? Boleh, tak ada salah. Okay. So, ni boleh pilih mana satu apa kurta yang Pak Abu nak pakai. Dia bila bab pilihan ni saya ada masalah sikit. Okay. Tapi kalau kena babit orang rumah ke? Tidak. Kita boleh buat telefon. Orang rumah adalah pilihan saya yang terbaik. Okay. Tak kalau kena tanya orang rumah, kita boleh bagi minta call. Buat talian hayat. Okay, saya yakin yang ini. Okay, dan kita minta Pak Abu terus secara live dekat kamera untuk pakai. Boleh. Okay, kamera tutup kejap. Kalau bagi nak tengok Pak Abu bagi peluang. Six pack boleh. Okay, kejap Pak Abu test baju ni. Okay, alright. Handsome betul lah Pak Abu. Sebab tag pun dah tu dah. Dah sebab baru kita ambil saya baru. biarkan supaya nanti saya kalau beli baju baca tag. Sebab dekat situ dia ada bagi tahu apa buatan apa, kain apa, penjagaan. Betul. Itu yang penting. Ada sebenarnya pula dalam ni. Yes. Kita pastikan dalam ni. Dalam ni pun baca? Yes. Ini pun simpan. Ya, terbaik. Pak Abu. Yang ini kurta. CGO cotton. Yes. Betul. Ni kuta artisan CGO cotton yang Pak Abu pilih yang warna biru gelap dengan corak kotak-kotak lengan 3 quarter. Buku matematik. Buku matematik. Saya panggil bahasa kita tahu dekat office yang buku matematik. Cantik. Ada nama dia. Nama dia apa Daus? Sorry ni. Daus tahu nama dia? Damar. Yes. Damar. 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 Datang sini kalau nak yang macam Pak Abu pakai ni kurta, jumpa Bunga atau jumpa Zara, jumpa Fidaus, jumpa Om. Begitu saya nak kurta. Tak ada. Jarang. Saya nak kurta Damar. Ni apa harga dia? Dia terbatuk sikit. Kalau nak tahu harga, datang sini tanya. Okay, boleh tengok dekat show notes kat bawah harga dia berapa, kurta Damar, dan dia ada banyak warna. Nanti Daus akan insert dari semasa ke semasa gambar-gambar video shoot kita untuk kurta Damar ni dan kuta-kuta yang lain. Okay, saya satu benda nak sentuh satu polemik Ada juga yang komen kat kita, ini kurta bukan budaya kita. Ini kenapa kita suka mengagung-agungkan budaya orang lain. Okay, dari kita punya side, masalah pasal kurta ke pasal baju Melayu ni kita dah jumpa 10 tahun lepas. Sebab kalau kita panggil yang apa yang Pak Abu pakai ni, kalau kita panggil as a baju Melayu, orang akan tanya mana seluar dia. Ya. Okay. Usually dalam market dia, kalau baju Melayu dia ada seluar yang sedondon. Kalau top saja kita tak boleh panggil baju Melayu top. Sebab consumer tak boleh faham lagi kalau baju Melayu top. Dia macam tracksuit. Yes. Tracksuit tu satu suit. Kalau atas track top. Bawah track bottom. Itu orang tak faham. Betul. Okey, macam inilah. Saya potong lah senang cerita. Budaya. Okey, jangan sembang budaya dengan orang yang kalau kita bukan cerita macam mana? Ini macam marah sikit Betul. Okay, macam ni kita jangan nak mempolemikkan budaya ni sebab nak merumitkan lagi. Jangan complicated kan. Betul. Budaya ni kebanyakan kita pun tak tahu budaya kita macam mana. Betul. Kita pun tidak mengagungkan budaya Melayu itu sendiri. Korang kena kaji sejarah budaya Melayu tu macam mana. Betul. Zaman sekarang kita budaya Melayu ni kita kena mix and match. Betul. Selagi kamu ada jati diri Melayu dan kamu ada agama, berpegang pada agama,
InsyaAllah budaya tu akan ada. Contoh kan ada orang kata macam mak kita, macam mak Pak Abu dia pantang. Pakai baju Melayu, jangan pakai jeans, jangan pakai slacks. Kena pakai apa hal tu. Jangan pakai seluar lain. Okey. Kena satu suit. Dan bila pakai baju Melayu, samping kena ada. Betul. Jangan Tak pakai boleh. top dengan bottom saja. Jangan. Kalau nanti nampak bogel. Macam kau bawa kereta tak ada bumper. betul. Tak lawa, tak komplit. komplit. Dan pakailah songkok. Pakailah Betul, songkok. betul. Budaya itu kita kena terapkan daripada kecil. Macam Pak Abu memang suka pakai songkok, suka pakai baju Melayu, tapi bila kita dah besar, dah zaman tu berubah. Jati diri masih ada, tetapi pemakaian tu kita ikut trend lah. Betul. Mungkin songkok tu boleh pakai dengan t-shirt, boleh pakai jeans. Jangan salahkan baju atau seluar atau benda yang kita pakai tu. Betul. Jangan salahkan benda tu. Sebab kalau kita tengok kurta tu sendiri yang daripada negara India, Pakistan dan lain-lain, dia agak labuh. Yang kita punya, kita buat labuh dia macam baju Melayu. Dan kita tak buat slim fit. Dan kita pun dalam masa sama masih mengekalkan teluk belanga. Teluk belanga. Yes. Dan apa yang kalau katakan penonton yang baru menemui podcast ni, macam Pak Abu pakai, butang dia tu butang normal tradisional lah. Tradisional punya butang. Saya suka butang ni. Okey. Saya suka butang ni. Tapi Pak Abu tengok yang butang saya pula. Magnet. Yang ni adalah inovasi yang baru yang kita perkenalkan untuk satu memeriahkan dan menambah baik. Memeriahkan dan menambah baik baju Melayu tu. So ini adalah kurta tuah. Tapi elemen dia kurta tuah. Yang kita tuah lelaki tu. Dan kurta ni memang kita baru perkenalkan pada raya yang lepas. Dia inovasi dia kita buat butang magnet, okey. Dan baju Melayu kita pun berbutang magnet. Cekak Musang ke Teluk Belanga ke berbutang magnet dan masih menggunakan 2 poket kat depan. Yang Pak Abu punya tak ada depan. Side pocket supaya dia lebih clean. Bagi mereka yang suka poket yang dia yang hidden kan. Hidden. Okay. So itu dia. Dan kita kita nak cakap juga yang kita ni pun sebenarnya mengeluarkan baju Melayu, bukan kurta. Ada banyak ni. So baju Melayu, kurta untuk kanak-kanak, dewasa, baju perempuan pun ada kan. Betul, baju perempuan pun ada. Banyak. So baju perempuan kita cakap dalam episod lain lah. Cuma kita sekarang nak fokus dekat Kurta Dama ni, Kurta Artisan series ni apa semua. Poket dia kiri kanan. Lepas tu dia punya butang normal. Okay, boleh. Memang kita reka untuk menyelesaikan masalah lelaki. Macam saya ada 2 phone. Boleh lah kiri kanan lah. Wallet, kunci kereta. Tut benda lain. Mana ada wallet dah. Sekarang semua apps. Tak ada juga yang pakai masa itu. Yang old school kan. Old school. Boleh. Saya rasa kurta ni kita tolak, kita letak tepi lah budaya tu. Sebab kita, macam saya cakap, semuanya berpangkat dalam hati lah. Betul. Apa pun kita pakai, even saya suka je elemen budaya luar. Mana yang kita boleh pakai sesuai dengan kita, orang Melayu kan. Sesuai kita pakailah. Betul. Tak ada masalah. Dan kita pun meraihkan juga pereka-pereka fashion lain untuk menambah baik. Supaya kita ada jati diri. Macam contoh antara jati diri Melayu ni, dia bercakap musang ataupun berteluk belanga. Dan paling praktikal adalah round neck teruk belanga macam ni lah. Yang saya pakai dengan Pak Bu pakai. Dan kita perhebatkan lagi dengan printed series. Sebenarnya semua artisan dia printed, dan printed dia bukan sekadar chop-chop macam baju batik tu. Tapi dia ada, memang dia punya fiber kat dalam tu dia sulam kat dalam. Contoh Daus, ambilkan tu yang yang jalur panjang. Maknanya dia bukan macam batik lah. Dia bukan. Maknanya kain ni sebelum dibuat baju, memang kain tu corak dia macam ni. Dia akan nampak. Contoh macam corak ni kan. Dia embedded dekat dalam fabric tu. Term dia embedded. So dia bukan chop. Yang you tengok sekarang ni bukan chop. Nanti Daus masukkan dia punya close up lah. Ini Lepas tu harga korang boleh tahan lah. Tak adalah macam terlalu up sangat kan. Dia sebenarnya agak mahal lah. Agak mahal. Agak mahal sebab tengok sikit harga dia. Mahal lah. Agak 100 berapa ni? 139. 139. Okay, 139 okay. Kalau ada juga nak
Kenapa tak bawah 100? Kenapa tak 79? Kenapa tak 49? Tunggu sale lah. betul. Tunggu sale raya ada. Tapi saiz ni dah tak ada. Saya tak ada lah. Sebab kita keluarkan ni limited. Dan lepas ni akan lagi artisan series akan keluar. Dan dari sama masa. So kalau nak saiz you apa semua kena cepat datang dan terpaksa bayar pada harga yang agak normal. Berbanding dengan you tunggu masa waktu sale. Sebab dia cotton. Siapa yang tahu dalam industri garment ni, orang kata cotton ni agak mahal sikit berbanding dengan tu, sebab dia memang tanam daripada pokok kapas lah. Dia bukan buat secara mass. Bukan senang kerana tanam pokok kapas tu bukan senang. Dan kita punya ada jaminan lah, dia takkan luntur warna dia apa semua. Dan kalau katakan tak nak baju tu kecut, kalau yang 100% cotton ni kalau boleh basuh tangan. Cotton mengecut. Dia ada mengecut dia. Sebab dia tak ikat dengan fiber lain. I see. Contoh fiber polyester, dia tak ikat dengan fiber rayon. Ada juga cotton yang tak boleh kecut. Contoh macam British India punya cotton. Tapi ada itu, tapi proses dia akan lagi mahal lah. So yang untuk yang ini, kalau katalah saya pakai L, saya ambil satu saiz besar sikit lah. Itu selamat. Ambil XL lah. Ambil XL lah. Kalau pakai XL, ambil double XL. Sebab kan kita pergi Dobi layan diri. Kita pakai tu tak ada masalah. Lepas tu kita kecut kita masuk dalam heater untuk keringkan tu. Heater tu yang mengecutkan tu. Haba tu kan. Kalau tak nak kecut, ambil saiz yang tepat, basuh tangan. Basuh tangan dan sidai. Hand dry. Yes, betul. So memang kita cerita panjang. Memang terima kasih lah. Hari ni orang kata Pak Abu boleh cerita siapa di sebalik Pak Abu, apa dia punya kisah perjalanan. Panjang lagi cerita. Betul. Kita jadi telemovie. So kalau siapa yang minat nak tahu kisah Pak Abu lagi, kita tak ada masalah. Kita boleh buat. Komen kat bawah. Komen kat bawah. Nanti kita akan rekod lagi. Sebab kita keluarkan dekat YouTube, dekat Shorts juga apa kat semua sini. Digital platform. Kalau nak tahu pasal pun boleh. Boleh juga. Kadang-kadang orang lebih tertarik dengan host. Guest biasa-biasa je. Tapi kita just asyik-asyik sebab muka saya je keluar. Jadi kita kali ni nak bawa hero of local. Sebab apa panggil Pak Abu dalam podcast? Ini podcast pertama kan? Yang kita panggil orang luar. Kenapa? Kenapa panggil saya? Sebab adalah ramai lagi orang kat luar yang lebih. Satu, kadang kita panggil artis lah. Nampak sangat di stage lah. Influencer lain ada je. Betul. Kenapa panggil saya? Sebab panggil you orang Shah Alam. Butik kita dekat Shah Alam, kita cari tu. Dan kalau perasan, kita punya artisan series yang baru ni dibintangi oleh Kuku Besi. Serius lah? Betul. Kita ambil Kuku Besi as one of kita punya model. Kita tak ambil model profesional sebab kita nak highlight. Dan insyaAllah akan ada juga podcast bersama Kuku Besi. So sekarang kita dah photoshoot. Ikut juga Kuku Besi tu. Follow juga. So Kuku Besi pakai baju ni dan menggayakan. Kita nak nampakkan orang local hero tu. Tahniah. Ini satu konsep yang Pak Abu suka. Pak Abu memang suka benda-benda yang support lokal ni. Betul. Tapi betul. Pak Abu dah buat kajian sikit tadi. Katanya ini bukan perniagaan yang pertama. Betul. Katanya pernah meniaga macam-macam ni. Betul. Ada meniaga benda-benda yang terlarang ni. Terlarang. Sebelum ni sejarah dia memang betul. Sir Garo nama lama kami, iaitu sekarang nama CGO Cotton. CGO tu maknanya Sir Garo. Sir Garo Garment Official. Garment Official. Dan Cotton. Dan kita memang ada series Cotton yang macam Pak Bu pakai lah. Ni Cotton. So memang kita ada. Dulu meniaga apa? Dulu kita meniaga vape. Kita meniaga vape. Bermula dengan vape. Dan kita dan alhamdulillah lah kita terkenal pada waktu tu. Kita antara yang pertama yang jual vape di Shah Alam. Eventually kita nak hasilkan produk yang lebih orang kata sah daripada sisi undang-undang. Tak adalah kata vape ni tak sah. Betul. Tapi dia ada banyak masalah legality. Pengiktirafan daripada KKM and so on tu ada banyak masalah. Dan kesihatan jangka panjang untuk pengguna-pengguna vape tu pun ada lagi pertikaian. Jadi vape ni dah tak boleh langsung dijual ke? Dia masih lagi dia boleh jual. Ada kedai tu. Tapi eventually kita mula lari daripada kita buat. Sebenarnya kita pakai nama Sir Garo Apparel sejak daripada 2015. Kita mula. Dan 2003 mulanya perniagaan vape. Lama dah. Ini otai ni. So kita dah lama. And then kita try. Kita ada streetwear kat dulu. Kita tak nak buat bridging. Satu waktu dua-dua streetwear buat juga. Streetwear buat juga. Kita dulu kita ada Sir Garo Vape Store. Kita ada CGO Juice.
kita buat jus. CGO jus. Tak, CGO jus vape tu dia punya bukan flavor jus tu. Kita panggil jus kan flavor betul, dia. Betul. Dan ada tu juga. Dan kita try buat bridging dia dengan CGO streetwear dan CGO Cigaro apparel. Tak jadi. Cigaro streetwear tu tak jadi. Kita nak connectkan vape punya consumer pergi ke streetwear dan streetwear bridging ke Cigaro apparel, modest wear. Tak jalan. Dia tak jadi. Antara tak cukup, orang kata tak cukup usaha lah. Lebih kata dia tak cukup usaha lah. Kita tak nak salahkan industri apa semua. So mungkin senario pada waktu tu lah. Dan kita orang punya founder decide 2000 lepas PKP tu lah. Sebelum PKP, lepas PKP kita mula untuk shutdown kita punya Cigaro vape store. Tutup. Kita tutup kita punya CGO jus. Kita dah tak buat dah jus kita. Dulu kita ada kilang buat jus. Lepas tu kita dah tutup kita punya Cigaro vape store, retail kita, dan kita fokus saja kepada Cigaro apparel. Dan kemudian tu baru kita rebrand as a CGO Cotton. Barulah berniaga baju Melayu songkok semua ni. Tak, dia parallel. Sebenarnya sejak 2015 dia parallel. CGO Vape Store ada, CGO Juice ada. CGO Vape Store tu dia retail, CGO Juice kita buat flavor untuk vape pun jalan, dan dalam sama kita ada juga Cigaro apparel pada waktu tu. Dan butik ni pun buka 2017. Faham? Alhamdulillah sekarang ada lagi second butik dekat Cruise City Mall. Tahniah. Sebagai businessman ni dia kena bisnes tu kita kena, kalau tak jalan macam ni kita kena pivot lah kita punya bisnes tu. Kita kena sentiasa mencari jalan dan lubang yang sesuai. Dia bukan, satu, kita bukan nak kata vape industri ni tak bagus. Tapi sebab dia ada masalah. Sebab dia industri baru. Dari segi legality, cukai and so on. Terutama dekat Malaysia lah. Terutama kat Malaysia. Kalau Indonesia dah selesai lah. Dan setengah negara macam Singapura dah haramkan terus. Yang Malaysia ni dia grey area. So founder, saya bukan founder founder Encik Hafiz. Nanti edit masuk muka bos. Muka bos letak kat sini jangan tak bawah. Jangan tak bawah. Kat sini. So nanti edit masuk muka bos. Dia decide lama kelamaan dia nak betul-betul fokus dekat apparel fashion industry ni lah. Dan suka kita nak ingatkan kita bukan fashion designer. Ramai orang tanya, siapa designer? Tak ada seorang pun fashion designer dekat dalam company CGO Cotton. Kita sebenarnya menghasilkan produk berdasarkan kita punya kehendak sebagai pengguna. Kita nak baju kurta yang selesa. Kita nak songkok yang tak panas. Kita nak baju yang tak mudah renyuk. Kita nak baju yang praktikal, ada poket yang dalam. Kita nak baju plus size macam saya yang bukan macam bungkus nangka, tapi plus size yang Malaysia punya. Dan ramai orang tak tahu 3XL adalah berdasarkan badan saya. Dan badan saya kebetulan awam untuk orang plus size dekat Malaysia. I see. M pula berdasarkan bos saya, yang which is size dia kita buat penyelidikan. Bos kurus. Bos kurus. Dan beberapa orang. Dan kita juga semak imbang dekat kita punya butik. Bila kita buka kita punya pola tu, kita semak imbang dengan pelanggan-pelanggan kita. So kita tak adalah orang kata macam shop baju sendiri. Macam baju ni siapa yang design? Maknanya kita pilih design yang dah sedia ada ke macam mana? Tak, kita ada kilang kita sendiri. Kilang ada sendiri. Cuma kain ni kita ambil daripada kilang tekstil lah. Dan dia punya corak ni macam Teluk Belanga, tak ada siapa trademarkkan Teluk Belanga. Cuma kita tambah baik dengan contoh butang yang magnet tu. Saya suka butang magnet tu. Sebab butang ni untuk saya macam Pak Abu nak kata tengkuk besar tak ada juga. Cuma nak buka susah kan. Betul. Magnet tu sangat sesuai sangat praktikal. Kita buat butang magnet yang pertama kat Malaysia ni, dekat kurta dan juga dekat baju Melayu, berdasarkan dua golongan. Satu, orang tua yang dah tangan dah lemah, dia boleh tu. Kalau tidak dia tak payah nak minta orang lain. Tak payahlah minta isteri muda buka kan. Dan lagi satu, kanak-kanak. Dia kan tak boleh kancing. Motor skill dia kurang. So dia akan memudahkan kanak-kanak. Dia kalau kita dah siap-siap, bininya dah siap macam berapa lama, lakinya pun dah siap berapa lama, tengok anak tak siap lagi. Satu je lupa. Dia tak kancing. Betul setuju. So tu je lah kita. Sebab kita menyelesaikan apa masalah yang kita hadapi seharian, CGO Cotton selesaikan dekat baju yang kita orang keluarkan. Kita orang nak, macam contoh,
Pak Abu pakai kain yang printed, saya pakai yang plain. Hari-hari plain pun boring juga. So kita keluarkan yang printed. Macam yang corak lelaki nak color gelap, petak-petak simetri macam ni, nampak macam kurus, walaupun kita dah berisi, dia macam tu. Kita berdasarkan apa yang tu, kita tak ada kata fashion tiba-tiba sini terbelah ke apa ke kan. Dan inovasi baju juga, dan macam baju kain yang saya pakai ni, memang kita bancuh sendiri. Maksudnya composition fabric tu, berapa banyak rayon, berapa banyak polyester, berapa banyak spandex dekat dalam tu, kita yang buat formula tu. Bagus. Sebab yang ni boleh renggang berbanding dengan Pak Abu. Itu stretchable. Ni stretchable. Ini cotton lah. Ini cotton ni tak ada spandex dekat dalam. Spandex tu yang macam getah tu lah. Betul. Sebab tu saya suka CJO cotton. Sebab saya ni orang dia, kalau saya berpakaian lah, kalau kita nak pergi melaram, saya tak suka. Sebab baju Melayu tu jangan kita avant-garde-kan sangat. Kita jangan ubah design tu sangat. Nanti dia jadi tak cantik lah, sakit mata. Betul. Jadi ikut budaya kita, baju Melayu tu jangan ubah sangat. Betul. Dia banyak orang buat cubaan lah. Baju Melayu tu nak di avant-garde kan, nak di hybridkan dengan tu. Pakailah kalau korang rasa sesuai, pakailah. Tapi dia punya DNA dia, genetik baju Melayu ni sebeginilah bro. Betul. Dan genetik baju Melayu bukan berdasarkan kain satin. Ya, bukan. Tak 90-an baju Melayu tu dikuasai oleh kain satin. Ya, kilat-kilat tu. Gosok susah. Gosok susah, lepas tu bonyok. Panas. Color meriah. Ya. So modest industri kat Malaysia ni dia mula bersama dengan brand-brand lain mula perkenalkan kain yang lebih nipis, lebih breathable, lebih mudah tu, dan boleh stretchable. Dia dah tak ada kejong macam dulu. Dan mungkin kalau bos benarkan, kita akan start keluarkan baju Melayu yang fully printed. Kalau tengok gambar-gambar lama, orang Melayu pakai baju Melayu printed, atas dan bawah. Bagus. Dia orang ni kaji sejarah. So Pak Abu suka orang yang buat bisnes, dia kaji akar umbi. Akar umbi tu. Dan kita akan tengok juga lah bila waktu yang sesuai untuk dorang, dan boleh tak accept baju Melayu yang fully cotton, 100% cotton, untuk dijadikan baju Melayu atas dan bawah. Dan kalau nak pakai seharian, kita ada seluar kita, yang kebanyakan seluar kita sekarang, kalau kita pakai seluar jeans, kita cari yang ada spandex yang boleh meregang apa semua, sebab semudahkan pergerakan. Kita tak suka pakai baju gelebih-gelebih kan. Kalau setengah orang tak suka gelebih-gelebih. So kita nak tengok juga apa yang pola yang sesuai untuk tu. Dan kalau nak senang, beli je top. Dan kita hari ni kita namakan ni as a top baju Melayu ataupun kurta. Kurta dia tak ada seluar. Betul. Kalau korang cakap nak pergi beli seluar kurta, tak ada. Seluar kurta tak ada. So kurta ni dia top je lah. Boleh mix and match. Yang ni Pak Abu pakai jeans. Pak Abu rasa okey je. Sesuai je. Yang ni pun boleh pakai dengan ni kalau pakai dengan kain plekat pun tak ada masalah kan. So ini antara yang macam Pak Abu cakap tadi, pasal solat, nak pergi masjid, nak pergi surau, kita nak jumpa Allah Ta'ala, nak berdoa, kita nak orang kata memuji dia, kita pakailah pakaian yang paling baik yang kita ada. Pakai yang terbaik tapi tak semestinya mahal. Betul. Pakai yang kemas lah. Kalau datang podcast pakai smart-smart, takkan pergi masjid pakai pagoda. Betul. Pakai CJO cotton lah. Come on lah. Pergi Masjid Shah Alam kot, masjid yang terbesar kat Malaysia kot. Betul. CJO cotton lah. Pakai CJO cotton, produk of Shah Alam. Puan Hafiz ambil saya jadi ambassador. Nanti highlight dia apa tadi? Nanti highlight. Saya nak jadi standee kat depan kedai. Standee. Okay. So kita dah cerita banyak pasal Pak Abu, kita dah cerita banyak pasal apa kita punya tu. So kita jemputlah datang ke butik kita, ataupun website, ataupun Shopee, ataupun TikTok. Butik kita pun ada 2. Alhamdulillah lah, kita punya distribution channel, sales distribution channel kita memang banyak. Physical dekat Plaza Shah Alam, buka 10 pagi 10 malam setiap hari kecuali hari raya. Queen City Mall 10 pagi 10 malam setiap hari buka. Kita ada juga dekat Shopee, kita ada juga dekat TikTok, kita ada juga dekat website kita www.cjocotton.com. So insyaAllah distribution kita, sales channel kita ni senang, dah selesai. Walaupun di mana anda berada, di Brunei, di Singapura, hantar ke Jepun, kita pun nak hantar juga. InsyaAllah sampai. Overseas pun boleh lah. Boleh. Kalau macam saya study student yang dekat overseas kat London, betul, boleh. Boleh order lah. Kita pernah Australia, Amerika, South Africa. Sebab kita ada diaspora rakyat
kita Malaysia ni yang berada di jauh di perantauan. Merata student kan yang tak balik raya tu tak jumpa baju Melayu dekat ni. Betul. Saya pernah pergi Jakarta tau. Okay. Masa nak kahwin tu. Konon-konon nak beli, saya kahwin tahun 2008 tu. Konon-kononnya kan saya ni suka benda pelik-pelik. Pergilah ke Jakarta cari baju Melayu. Tak jumpa. Tak ada Tak ada. Dia kata semua baju ni baju Melayu. Baju orang Melayu pakai lah. Tapi baju Melayu tak ada. Rupa-rupanya dia orang tak ada baju Melayu. Kat sana tak ada. Bodohnya saya pada masa itu. Jadi balik Malaysia lah, beli baju Melayu balik. Padahal kena cari kat Malaysia. So evolusi orang kata pakaian lelaki dan pakaian Melayu ni, kalau perempuan memang hebat lah. Lelaki ni boleh kata sejak daripada 10 tahun lepas baru start nak naik. Dan kita juga ada brand-brand yang besar. Macam Bulan Bintang, and then macam Bulan Bintang Nasha. Apa lagi satu? Erah. Erah. Dia mempopularkan baju Melayu ni, dan juga tu kita ni sebagai player kecil, kita juga buat inovasi untuk berdiri sama tinggi dengan mereka, sama rendah dengan mereka, dan menawarkan benda yang diorang tak ada. Macam magnet, bukan slim fit, kain yang lebih selesa, warna yang lebih menarik kepada diorang. Dan warna pun kita orang bancuh sendiri. Takkan jumpa lah kita punya fabric ni dekat brand lain, dekat kedai yang macam dekat Jekyll ke apa, takkan jumpa. Saya nak keluarkan statement yang mungkin akan dibenci orang ramai lah. Macam mana tu? Bulan Bintang, Erah tu semua kan. Saya tak pernah ada rasa nak beli. Walaupun saya mampu je beli baju Melayu dia orang tu. Saya tak ada rasa nak pakai. Saya tak ada rasa yang design dia menarik perhatian saya. Kenapa ya? Sebab saya rasa saya tak suka. Dia itu pendapat Pak Abu. Kita tak minta apa you keluarkan pendapat tu, tapi itu saya bukan nak puji CJ Cotton. Tetapi saya ni jenis customer atau orang awam lah. Kita local people ni kan. Jadi saya ni jenis bila berjalan, saya jalan kan. Katalah saya jalan, saya tengok macam display baju ni, yang korang display ni sangat teratur dan sangat kemasan. Design dan colour dia sangat menarik perhatian saya. Dia simple. Betul. Lepas tu dia tak macam tak over lah. Dia tak over. Jadi bila saya kata macam nak try lah benda ni, walaupun harga dia mungkin mahal sikit kan. Mungkin mahal sikit. Tapi kalau korang nak invest untuk baju yang untuk pergi acara kan, invest lah sikit kan. CJ Cotton menepati cita rasa saya. Orang yang suka simple tetapi dia bangga bila dia pakai. Yes. Erah tu dengan Bulan Bintang, saya rasa design dia biasa, tapi harga dia macam tak kena. Saya ada jawapan lah untuk tu. Okey, silakan. Saya ada jawapan lah untuk Pak Abu. Erah dengan Bulan Bintang ni, ramai customer adat rakyat Malaysia tak perasan. Model perniagaan dia adalah B2B. Business to business. Business to business. Contoh, saya ni Erah ataupun Bulan Bintang, Pak Abu adalah seorang kaki tangan kerajaan yang duduk dekat Temeloh Pahang. Bulan puasa nak berniaga, nak tambah pendapatan. Market saya adalah untuk orang macam Pak Abu. Yang Pak Abu akan masuk uptown Temeloh, buka booth kecil dan berniaga dekat situ. Berniaga produk Erah ataupun Bulan Bintang. So saya beli, ni apa, consignment bukan Agent lah. Saya jadi agent Erah. Dia ada lagi konsep stokis dia apa semua dalam ekosistem Erah dengan Bulan Bintang. Tapi ni tajuk ni memang panjang lah. Tapi antara yang kita boleh pendekkan dalam podcast ni, dia sebenarnya model perniagaan Erah dan Bulan Bintang ni adalah model B2B. Itu direction dia lah. Sebenarnya. Faham. Dan ikut, kalau katakan Pak Abu ni agent kat Temeloh Pahang tadi, Pak Abu lah yang akan berhadapan dengan customer. Bulan Bintang ni dia just buat marketing, dapatkan di seluruh negara. Pak Abu kena cakap, barang yang Bulan Bintang daerah ada di Temeloh Pahang dekat uptown, yang saya lah peniaganya. Datang ke petak 1A. Pak Abu lah agent dia, contohlah. Pak Abu agent Erah tu. Nak beli area Shah Alam, datang jumpa aku. Yes. Kalau nak tengok kedai, aku buka kat uptown Shah Alam. Dia macam tu. Yang main headquarters dia
dia popularkan. Supply barang Dan popularkan. dia buat AMP untuk seluruh negara tahu brand diorang macam mana. Masa tu dia keluar konsert, ada cabutan bertuah. Sekarang baru Pak Abu dan anda semua faham. Yes. Dan saya tak menyalahkan dorang. Dan dorang pun sebenarnya mempopularkan baju Melayu tu dan memeriahkan orang kata industri pakaian lah. Yes. Saya support je orang Melayu kita berniaga dan mungkin direction dia macam tu. Cuma saya yang saya nampak tu design tu CGO Cotton ni sesuai untuk orang yang suka simplicity. Betul. Kita minimalis. Kita minimalis. Yes. Era boleh minta pada songkok. Ada? Tak ada. Tak ada bro. Untuk penggemar dan pencinta songkok memang CGO Cotton. Yes. Okay. Panjang lah kita cerita ni. Panjang lah. So boleh fast forward lah kalau rasanya kita dah tiba ke fasa akhir podcast ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Pak Abu. Terima kasih Om. Dah memenuhi jemputan kami. Saya free, saya datang je insyaAllah. Okay. Terima kasih bagi belanja saya baju. Terima kasih Bos Hafiz. Okay. So kalau kepada siapa-siapa yang tak setuju nak tambah lauk, nak tambah tu boleh komen dekat bawah. Boleh. Komen je. Komen je. Tak puas hati. Tak puas hati. Boleh komen. So nanti kita akan reply kat bawah. Kalau teruk sangat kita off je komen tu. Kalau keji banyak sangat kan. Saya pun buat food review banyak je orang kecam. Betul. Macam mana? Okay, sehingga ke tahap saat ni kita cakap terima kasihlah kepada semua menonton sampai ke saat ini. Okay, terima kasih Pak Bu, terima kasih semua orang yang menonton sampai ini dan kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye bye.